Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan buat 4 jenis ikatan. Yang pertama ialah ikatan manuk. Lilitkan tali pada buluh. Buat satu gelung. Masukkan tali mengikut teknik ikatan manuk. Terusnya ketatkan dan kemaskan. Ikatan manuk ialah ikatan permulaan atau penamat dalam kebanyakan ikatan. Seterusnya ikatan silang. Lilitkan pada buluh dan samakan tali. Kemudian silangkan tali dan ambil bahagian kanan tali, lilitkan. Seterusnya, masukkan tali ke dalam persilangan tali. Akhir sekali, tarik dan ketatkan. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua kayu yang bersilang. Ikatan ini banyak digunakan dalam penggunaan gadget, contohnya seperti rak, meja, kerusi dan menara. Seterusnya, saya akan serahkan kepada peserta yang ketiga. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan lilit dua simpul. Tali dililit mengelilingi pokok sebanyak 2 kali. Kemudian, 2 simpulan dibuat secara berturutan. Akhir sekali, tali diketatkan sehingga ikatan menjadi kukuh. Kegunaan ikatan ini ialah untuk mengikat tali pada tiang, kayu atau pancang dengan kemas dan cepat. Ikatan ini juga digunakan bagi mengikat tali pada tali kemah, persampaian dan pelbagai jenis gadget perkemahan kerana ia mudah untuk dibuat dan mudah untuk dibuka semula. Seterusnya, saya serahkan kepada peserta keempat. Sekali saya akan menunjukkan cara membuat ikatan lilit padang. Pertama, tali dililit pada batang kayu. Kemudian beberapa lilitan dibuat mengelilingi batang kayu. Buatkan tali. Akhir sekali, tali diketatkan sehingga ikatan mencengkam batang kayu dengan kukuh. Kegunaan ikatan lilit balak adalah untuk mengangkat, menarik dan atau mengheret batang balak dan objek membentuk silinder. Ikatan ini juga sangat mudah untuk dileraikan. Sekian daripada kami. Terima kasih.